Bendi adalah satu sayuran yang sangat digemari oleh rakyat Malaysia. Tak kira bangsa, Melayu, Cina ataupun India, akan tetap ada satu masakan yang akan digemari oleh mereka. Hari ini saya berada di salah sebuah kebun di Serendah, Selangor, iaitu kita nak perkenalkan dengan anda kebaikan dan keuntungan yang anda akan miliki sekiranya anda tanam variti terbaik, iaitu daripada Crop Power, Ten Brother Occaten. Jom saya terangkan satu persatu. Baik tuan-tuan, ciri-ciri kebaikan yang pertama anda akan miliki daripada Ten Brother adalah short internode dan juga high branching. So, mari saya kongsikan dengan anda, saya tunjukkan dengan anda. Ini adalah Ten Brother kita. So, kalau anda boleh tengok, dia sangat-sangat short internode dekat sini. So, anda boleh tengok short dia sangat rapat. 1, 2, 3, 4 dalam satu batang tu, dan short internode ataupun jarak internode sangat-sangat pendek. Selain daripada short internode, dia juga memiliki high branching. Boleh tengok, ini dahan yang pertama, dahan yang kedua, dahan yang ketiga dan dahan yang keempat. 4 dahan yang dia offer kepada tuan-tuan untuk dapatkan hasil yang tinggi. Apabila kita cakap pasal hasil yang tinggi ataupun short dan juga high branching yang banyak, so anda akan peroleh bendi yang banyak. Dalam satu pokok satu hari mungkin anda boleh dapat 3 ke 4 biji satu hari untuk anda kutip daripada Occaten. So tips yang saya nak kongsikan dengan anda untuk anda dapat short internode ni adalah anda kena kawal ataupun balancekan kandungan ataupun pemberian nitrogen, kerana dia akan bantu kepada tumbesaran pokok dan juga daun. So kalau anda beri kadar nitrogen yang lebihan, anda akan dapat internode yang panjang. So untuk kawal ataupun dapat short internode, anda perlu kawal pemberian nitrogen anda. So inilah tawaran Ten Brother untuk short internode dan juga high branching yang pertama. Baik tuan-tuan, kebaikan yang kedua anda miliki sekiranya menggunakan Ten Brother adalah high pest tolerance atau kita sebagai toleransi kepada serangan serangga. So, tanaman bendi sangat famous oleh serangan bena hijau. So, biarpun di kebun ini kena serangan bena hijau, kalau tuan-tuan boleh tengok, banyak tu bena hijau dekat situ, ada yang dah besar, ada yang masih lagi kecil. So, banyak dekat sini. Biarpun dia kena serangan bena hijau, masih lagi cantik untuk tanaman bendi dekat kebun ni, yang di mana Occaten akan menawarkan anda high pest tolerance. So, kena jaga-jaga serangan bena hijau sebab dia akan sucking ataupun dia akan bagi daun anda jadi kerenteng dan mengganggu proses fotosintesis. Untuk menjaga, tips yang saya kongsikan untuk menjaga adalah anda perlu melakukan spraying rutin, yang di mana anda boleh gunakan pewaris aktif ataupun active ingredient chemical yang ada buprofezin dan juga katab, yang di mana dia akan mengganggu proses breeding untuk bena hijau. So, guna Occaten untuk dapatkan high pest tolerance. Baik tuan-tuan, kebaikan yang ketiga anda akan peroleh adalah warna pot yang sangat-sangat menarik. Di tangan saya ini adalah hasil bendi daripada Occaten. Kalau anda boleh tengok, dia sangat-sangat cantik tuan-tuan, iaitu kita panggil hijau gelap sedikit dan juga high glossiness. Bila kita tuan-tuan pasarkan jenis ini ataupun variti ini, masuklah mana-mana pasar borong di seluruh Malaysia, mereka akan terima kerana warna dan juga dia punya glossiness sangat-sangat cantik dan sangat-sangat mudah untuk memasuki pasaran. So, tuan-tuan, saya nak kongsikan dengan anda, kalau anda kutip bendi, tips yang saya kongsikan, kena pastikan saiz bendi tu lebih kurang macam ni saja. Lebih kurang macam tapak tangan saya saja. Sebab apa? Sebab dia akan tawarkan anda rasa yang sangat bagus, high eating quality dan juga rasa rangut yang bagus. So, jangan kutip lebih daripada ini sebab dia akan memberikan impression tua. Bila tua, dia dah macam dah liat sikit. So, inilah hasil bendi yang anda akan dapat. Warna pot yang sangat-sangat cantik dan juga medium green high glossiness. Baik tuan-tuan, itu adalah kebaikan-kebaikan yang anda akan miliki sekiranya anda gunakan Ten Brothers Occaten daripada Crop Power. Kita ceritakan tentang yang pertama tadi adalah short internode dan juga high branching, dan yang kedua adalah high pest tolerance, dan yang ketiga adalah good pot color ataupun warna pot yang sangat-sangat menarik. So anda di luar sana, penanam-penanam bendi di seluruh Malaysia, gunalah ataupun beralihlah kepada tanaman bendi ataupun variety Occaten Ten Brothers daripada Crop Power dan dapatkan kebaikan-kebaikan dan hasil yang sangat mantap untuk anda pasarkan di seluruh Malaysia. Terima kasih.